Hari ni bottom je geng. Bottom je hari ni. Panas. Min bottom je hari ni. Kawan-kawan kita ramai oh. Casting. Termasuk dengan aku 6 biji ni. Oh dia jenah. Kasih panas geng. Kasih panas. Hasil semasuk. Yang mati semua lantung. Orang ni 9 baru dapat. Jenahak geruk-geruk. Padu. Hari ni ramai geng. Termasuk dengan owner. Ni, kalau hampa nak sewa kayak ni. Ni sahabat aku Faizal kalau hampa nak sewa kayak cari dia. Boleh. 3 biji turun hari ni. Alhamdulillah rezeki. Okey, member aku pakai ni hand pedal. Okey geng, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Jumpa lagi dengan aku Bat Kobia. Selamat pagi, assalamualaikum. Okey, aku alhamdulillah hari ni ramai lah. IB ada. Kayak mungkin 3 4 6 biji ni, 6 biji. Depa mungkin main casting lah. Depa main casting. Aku main bottom lah. Ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Ni pun dah lewat lah. Hari ni aku berumpangkan sotong gurita. Ni aku baru buat semalam tadi aku buat. Dekat pukul 2.30 pagi baru siap. Yang lama punya aku tertinggal dekat Bamcoh. Tertinggal memang jam lah. Okey. Pagi-pagi pun dah ramai lah. Okey, pagi-pagi pun dah ramai. Jom. Lancar. Okey kan, alhamdulillah. Jom, selamat dah lancar. Ni nak ikut 3 kali ni aku turun. Ni kali ketiga. Hari Khamis Kumpau. Jumaat sampai pukul 12 gitu. Kumpau. Okey, ni hari ketiga. Hari Ahad aku test tengok, mudah-mudahan ada rezeki hari ni. Hari ni lagi ramai. Personal punya kayak 2, 3. 3 personal, 3 sewa. Alhamdulillah lah. Ramai juga ni. Kalau tak ada kawasan ni, aku akan pindah ke spot aku lah. Yang mendatang tau lah, Batu Lintang kan. Aku try main kat sini dulu. Mudah-mudahan adalah rezeki, InsyaAllah. Okey, aku parking sekejap. Okey geng, setup baru siap. Ni drop pertama Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Ayam tak pasang lagi geng. Mudahan adalah rezeki. Drop kedua. Okay, first aku pakai 3 rod dulu. Mudah-mudahan adalah. Ada serat aku payung. Kenapa ni? First strike geng. Alhamdulillah. Kasak tarik ni. Tak tahu ikan apa. Aku baling jauh juga Mana aduh. Masuk aku. Alhamdulillah geng jenok. Alhamdulillah ya Allah.
Pelan pentelan lah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah geng, strike pertama aku. Jenah. Padu geng. Oh, ketak tengah ni. Lama aku tak dapat ni. Lama aku tak dapat geng. Oh. Kilo tak lari. Padu geng. Woo. Alhamdulillah, syukur rahmat. Jom kita gari dulu. Buat masa ni geng, hasil semasa jenah hak sekok, gerut-gerut sekok. Gerut-gerut off kamera. Boleh lah dalam 300-400 gram gitu. Aku ayak besar aku skor bottom, ayak mati aku skor casting. Tu terbalik pula aku. Jom kita makan dulu. Ni style aku lah. Makan roti canai, letak dalam plastik, kasih dia kembang sikit kan. Masuk perut, masuk mulut telan, settle. Jemput makan geng. Bismillah. Ni cara aku makan roti canai lah. Kalau 2 biji dalam plastik, tapi hanya sebiji lah, cukup lah. Lapik-lapik perut lah. Lagi pun aku on setengah hari balik . Padu. Pindah spot geng, pindah spot. Alhamdulillah, hasil semasa jenah hak 2, gerut-gerut 2, belama kecil sekok. Belama pun aku terpaksa ambil sebab dah mati. Nak buang sayang. Boleh lah goreng-goreng apa ikan gelamar tu kan, sebab dah mati. Buang sayang lah. Tak apalah abang goreng. Jenah hak pun saiz alhamdulillah, saiz padu kot lah. Ni yang hidup lah. Yang mati aku letak dalam tong ais. Berminyak mulut geng. First dapat 9 kali. Saiz padu. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Ni kalau kena balik terus geng. Saiz memang padu lah.
Padu geng. Alhamdulillah. Aku nak cek umpan, angkat-angkat tengok dah balas. Berminyak mulut. Kari on. Apa baru balik ni? Alhamdulillah ya Allah. Jenah. Alhamdulillah geng. Baling. Mana grup aku ni? Aduh. Alhamdulillah. Padu. Mana pula ya? Hasil semasuk. Yang mati semua lantung. Orang ni 9 baru dapat. Jenahak geruk-geruk. Padu. Kutik lah duri sekok dua. Apa gelama sekok. Haknya save padu mati awal. Sekali duri dah. Aduh. Tak makan kita lepas. Mata-mata sangkut. Tadi pun kat insang. Nak habis kan sotong nak habis lah. Alhamdulillah. Aduh telan. Dia nak telan geng. Nasib baik sikit. Alhamdulillah lah. Ada aku 250 gram. Jom kita buka gari dulu. Okey geng, alhamdulillah cukup lah aktiviti aku hari ni. Hari ni meriah. IB 2, kayak 6. Aku kira orang paling last lah naik, kawan-kawan aku semua balik lah. Ni pun dah dekat pukul 2 saja. Alhamdulillah lah hasil hari ni. Syukur rahmat ya Allah. Lama tak gasak. Ada gasak pula. Ada strike, ada video. Hari ni hari Ahad. Hari Khamis aku turun Kumpau. Hari Jumaat turun, tapi separuh hari Kumpau. Sabtu aku kerja pagi, semalam lah. Okay, so hari ni hari Ahad. Alhamdulillah lah rezeki hari ni kan. Lepas lah lauk untuk seminggu macam tu, insyaAllah. Mudah-mudahan kan. Lama tak makan fresh. Okey, sampai pantai aku up hasil.
Oh, member aku naik lah. Member aku semua naik awal hari ni. Okey geng, alhamdulillah aku pun dah naik lah. Dah sampai kat pantai. Alhamdulillah rezeki hari ni. Sebab tu ayak besar. Aku suka bottom. Aku suka bottom. Kan, kalau ayak mati baru aku casting lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kan, ya rezeki aku ni. Buruk-buruk ada rezeki. Apa? Dia nak saya padu lah. Yang ni yang mati awal ni. Okey geng, jumpa lagi di dalam video. Salam strike salam padu daripada aku Bak Kobia. Selamat petang, assalamualaikum. Bye bye.